Ini menunjukkan Malaysia ini dia pertahankan sikap yang sederhana, centrality, maknanya dia boleh berhubung dan berkawan dengan semua. Ada orang kata, mengapa kita memihakkan negara China? Tapi kita jemput dan baik dengan Amerika Syarikat. Mengapa terlalu sambut Amerika Syarikat? Tapi kita baik dengan Brazil dan Afrika Selatan yang tidak disenangi oleh setengah negara barat. Mengapa kita dengan EU, ini Eropah? Kerana perdagangan, pelaburan, negara-negara itu penting. Jadi bagi saya keputusan yang kita buat itu keputusan menjaga imej negara, menjaga kepentingan negara, ekonominya, pelaburannya, dan yang lebih penting manfaat kepada rakyat. Bila kita baik dengan negara, mereka berdagang datang sini sebagai pelancong, sebagai pedagang, sebagai pelabur, manfaat. Jadi itu sebabnya mengapa kita teruskan dengan sidang-sidang ini. Dan yang lain itu termasuk umpamanya wakil daripada IMF, Bank Dunia, AMRO, EABC dan beberapa badan-badan pendidikan dunia terkenal.